Kalau sebelum ni, Emas dia keluarkan cahaya mata yang kita boleh dengar lagu. Ya, cahaya mata boleh dengar lagu dekat tepi ni kedua-dua belah. Yang sebelum ni, dia punya lens warna hitam tau. Jadi korang tak boleh pakai waktu malam sebab gelap. Tapi sekarang ni, dia keluarkan satu cahaya mata, tapi dia punya lens fotokromik yang mana dia akan berubah daripada cerah macam sekarang ni sebab sekarang tengah malam dan juga gelap. Lens dia menjadi gelap bila terdedah dengan cahaya matahari ataupun UV yang tinggi. Dekat belakang ni ada dua button. Okey, button ni korang boleh tekan kedua-duanya serentak untuk nak bagi dia hidup. Korang boleh connectkan dengan korang punya phone dan korang boleh pakai je cahaya mata ni. Lepas tu korang boleh dengar lagu tanpa korang cocokkan korang punya telinga ni dengan apa-apa earphone. Dengar kat sini je, babe. Tapi sebelum tu korang kena connectkan dulu dengan Bluetooth handphone korang. Contoh macam sekarang ni dah connect dah. Dan korang boleh terus play lagu. Lepas tu akan keluar suara dekat tepi ni. Sekejap, aku bawa mikrofon aku dekat aku punya bingkai. Di sebelah kiri, sebelah kanan. Memang sangat syok tau. So korang boleh jalan-jalan sambil dengar lagu tanpa perlu korang pakai headphone ataupun earphone. Menarik tak? Ni aku tengah dengar lagu ni. Serius best. Nak pause ke, nak play ke, nak next song ke, nak previous song ke, korang boleh tekan je button-button kat tepi ni. Semua tu korang boleh baca dekat dia punya manual book ni. Apa lagi guys? Cahaya mata ni aku rasa korang sangat sudah dapatkan. Lagi-lagi untuk student yang mana kalau korang bosan dalam kelas kan, boleh dengar lagu.